Suka saya ingatkan di sini, segala perancangan dibuat tidak akan sempurna jika amalan rasuah masih berleluasan. Saya pernah sebut dahulu yang saya datang ke Kuala Lumpur untuk memburu perasuah dan nampaknya saya telah berjaya. Saya amat kecewa apabila berlakunya kes rasuah dalam Angkatan Tentera Malaysia sampai peringkat tertinggi. Agaknya selepas ni saya terpaksa lantik sarjan saja jadi PAT. Saya yakin ada ramai lagi di luar sana, sama ada di Jabatan Kastam, Immigration, Polis dan sebagainya, serta termasuk juga yang berada di dalam Dewan yang akan terus diburu sampai jumpa. Amalan rasuah mesti diperangi secara besar-besaran. Rakyat harus menjadi mata-mata dan melaporkan sebarang bentuk jenayah rasuah. Bukan sahaja penerima yang patut disiasat, tetapi pemberian rasuah dan ejen yang bersubhat juga mesti dikenakan tindakan. Pihak SPRM mesti jalankan siasatan dengan cepat, tegas dan sempurna, tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Kerajaan juga perlu menyediakan hakim yang pengalaman dan laluan khas di mahkamah supaya pembicaraan kes rasuah dapat diselesai dengan segera. Kepada semua ahli yang berhormat dan pejabat awam, ingatlah bahawa jawatan yang disandang adalah amanah rakyat dan negara. Jika awak menyalahguna kuasa, menyeleweng dana awam, menerima rasuah atau bersubhat melindungi perasuah, awak adalah pengkhianat negara.